je. Awak ni mana? Dia nak guys. Kita kena tag tag. Hai Tala, awak ni bagi saya harapan. Harapan apa? Harapan tinggi. Saya batuk-batuk guys. Mana dah? Aduh, tak tahu lah. Tak tahu apa ni? Janji Melayu. Janji Melayu memang Melayu apa? 9. Dengan Kak Hafiza. Kalau Adik. Adik. Suka tengok benda-benda cantik Adik. Bah. Adik comelnya budak ni. Comelnya adik ni. Tak tidur lagi ke dah malam-malam ni? Kecil dia. Banyaknya suara awak. Kan? Nampak? Adik. Tengok dia. Adik. Sila penat lah. Cik dah penat nanti. Anti penat lah. Nanti penat lah. Bye bye. Tengok sini lagi. Dia suka weh main ni. Gelak-gelak. Adik, tengok sini. Adik. Dia tak nampak. Tengok sini. Terus tengok Adik. Apa? Oi. Dia itu. Adik. Adik. Kenapa adik ni? Adik tak tidur ke dah malam ni? Adik tak tidur ke? Siapa ini cakap dia tak pernah nampak? Adik tak tidur ke? Ayo. You. Hi guys. To be honest, I don't feel like vlogging today, but we'll see how. Kalau konten dia interesting, I will post lah. If not, okay, so hari ni plan kita nak pergi beraya 2 rumah. What flavor is that? Oh. Khaira. Excuse me, where are we going? Uncle Adam punya rumah dengan kakak Cora. Are you sure? Yes. Open the door for mommy. Open the door. Cakap mami duduk belakang. Kakak nak makan lagi? 1 jam guys. 1 jam. Apa tembam dah sikit. Lepas tu tengok kawan lain cakap, Allah, doa yang baik-baik lah. Kita dah sampai dekat second house. Perjalanan ni sangat jauh ya. Si Krabu? Serius lah? Wah. Kenal tak? Ya je? Ya. Kita pinjam. Ya Allah. Itu dia cari ni. Kata second class. Mesti bagus. Cantik guys taman dia. Pergi ambil kat buai. Nanti lah. Buai mana buai? Ada kat depan. Kereta ada, orang tak ada pergi hantar kucing. Grooming.
Kucing pun grooming. Masuk meja je. Aku nak duduk meja. Penatlah jadi saya ni. Saya lupa saya kat rumah orang. Saya pergi joget tadi. Ya Allah. Malu tak? Malu tak? Nak masuk bawah meja. Rasa bunyi. Ya Allah. Malu betul. Pihik tadi. Mana? Memang ada lah. Penutup tu? Ada. Tak pakai. Tak pakai. Penutup aku. Sebab nampak tu dia kacau. Baik Ash nak sembunyi sekejap. Nampak je lah. Dia makan kuih. Siapa kena injek tadi? Siapa kena injek tadi? Haji. So cute. So big. Jangan tengok. Saya buat perangai lagi. Nampak ada kuih. Hi guys, welcome back to my channel. If you guys haven't subscribed, please go and subscribe now. So today 30th of April. So my plan for today, maybe nak keluar tengok movie kot kan. So video ni macam biasalah, memang I akan combine dengan video-video before this. So basically today is my birthday. So wish tahun ni sangat banyak orang mendoakan I dapat jodoh yang baik-baik. Most of the wish is about jodoh. Tahulah single kan, tak apalah, yang baik-baik kita aminkan. And by the way, raya kan habis. So soalan hot raya tahun ni adalah mana boyfriend? Mana boyfriend? Mana boyfriend? Mana boyfriend? Kita mampu senyum je lah. Sebab yang baik tu selalunya lambat sikit datang kan. So by the way, today I'm not wearing makeup. By the way, I buat video ni sebab I nak buka hadiah from my friend. Ni orang yang first this year bagi I hadiah. Orang yang first year. Of course lah ada letter sebab I memang suka sangat orang bagi I letter. Tak kisahlah you tulis ke, you type ke, letter. It's very meaningful for me lah. So I nak baca lah. Nak baca. Dari semalam I tahan tau nak buka sebab I nak buat video ni. So jom kita baca. Panjangnya. Okay, jom kita baca ya. To my dearest best friend, I just wanted to wish you the happiest birthday ever. Because if anyone deserve a day full of love, cake and cars, it's definitely you. Singit ke? Definitely you. You mean the world to me, and no matter what, you will always have my heart. You have been more than just a best friend to me. You are my therapist, my partner in crime, and sometimes my unpaid Grab driver. That's true though. Thank you for that, by the way. I hope this year brings you everything you have been dreaming of, such as happiness, success, and maybe finally learning how to reply text on time, but not pressure. I hope you have the best birthday ever. You have been talking about makeup a lot, just to let you know. Thank you for letting me know. What? I also bought lip balm for you because I know your lips always get dry and I hope. Oh my god, it's apa ni? Aku tak faham lah tulisan kau. If you love her, dior her. It's absolutely right. No boyfriend, no problem. You're the best friend who's ready to spoil you with dior anytime. But you have a boyfriend. So much ahead of you. Focus on chasing your dreams and working hard to make all your goals come true. You are amazing on your own, and happy birthday, my chaotic sunshine. I love you, Tons. Thank you. I love you. Thank you for being a kejut aku. Sorry. Thank you for being a good friend yang never getting bored. By the way, this is cute. Okay, wait. Thank you for the letter. Thank you for the gift. Okay, it's time
for me to open the gift. Tapi I dah baca surat, so I tahulah apa dalam dia. It's a love box. Sikit, jom. My kawan ni kan, dia kalau bagi I hadiah mesti suka letak benda ni. Dari dulu lagi, dari zaman high school. Oh my god. Oh my god, guys. Wait. Okay. The first one. What is this? Oh, I think this is the tadi yang dia cakap tu, palette. Apa, blusher. OMG. OMG, guys. Hai. Terima kasih lah. Awak ni susah je. Awak memang suka macam ni Saya tak minta pun tahu. And then, apa ni? Tak tahulah ni tadi dia cakap tu kot. Yang tadi kat surat tu. Macam mana nak buka? Naklah buka. Sayang nak buka. My favorite brand. I ada 2. Sekejap, I already dah ada 2 ni. And then she bought me another 2. Thank you, love. Thank you, love. Let me see. Dia belikan I. I wanna cry. Tada! Thank you so much though. Thank you so much tu. Lagi satu, kalau apa ni, rosewood. Macam mana dia tahu ada dalam kad aku? Oh my god. Harap sesuai lah dengan saya. Thank you. You know who you are. I love you walaupun you orang kawan. Sekarang pukul berapa? Oh my god, kejap saya lupa nak. Tu je hadiah yang saya dapat tahun ni. Tapi bohong. So, I macam nak cakap banyak tau. I kalau off camera, I suka bercakap dengan diri I. Tapi bila I on camera, I macam dah lupa apa yang I nak cakap. So, tu je lah. Masih menunggu the right one. Tapi, no pressure, I'm still young. I selalu ingat orang cakap kat I, jangan fokus apa yang kita tak ada, tapi fokus apa yang kita ada. So I really need to remember that. Yang I dah ada semua benda dah, I rasa cuma tak ada boyfriend je lah. Tapi apa-apa je lah. Sebab I dah terbiasa kau hidup independent. Maybe Allah tahu I mampu beli apa yang I nak sendiri. I mampu pergi mana-mana I nak dengan duit I sendiri, dengan usaha I sendiri. Maybe jodoh tu not now. Maybe lah Allah tu lebih tahu. Walaupun topik jodoh ni sangat sensitif untuk I. Because somehow no matter how independent you are, you akan perlukan someone yang ada dengan you, yang you can talk to. I tak nak cakap pasal ni sebab memang sensitif. Tak tahulah, memang sensitif lah isu ni. Sebab I don't know, maybe not now kot. Allah tahu apa yang terbaik. Tak apalah. Sebab I kena ingat yang I dah ada everything dah. Cuma tak ada jodoh je. Selalunya orang cakap apa? Aku kalau dapat kamera terus tak jadi cakap, tak pandai cakap. Orang kata selalunya orang yang baik-baik tu lambat datang. Biasalah tu talking stage tak jadi. Maybe tak tahu. Maybe tak apalah, kita improve je diri kita jadi yang lebih baik kan. So tu je lah. I nak pergi travel je. Sebab masa I pergi Japan, I memang happy sangat. Balik Malaysia je I sedih. So next trip ni memang I nak pergi, memang I happy lah. Sebab memang shopping gila-gila punya. So balik daripada trip tu, kita tengok lah kita kenal dengan siapa pula. Tak apalah. Dia macam tak pressure, tapi kadang-kadang pressure. Kadang-kadang bila I tak boleh duduk seorang-seorang sekarang, mesti nangis je. Nangis, fikirlah. Tapi kan, I suka sangat tengok kawan-kawan I yang happy, dah kahwin, yang ada boyfriend, yang boyfriend dia treat dia
like a princess. Memang boyfriend dia provide the mindset sangat-sangat. Apa yang nak cakap, to men out there, kalau you belum ready, you tak tahu tanggungjawab you please jangan kahwin. Kesian dekat anak orang, okay? Jangan aniaya anak orang. Kalau you belum ready, you jangan kahwin. You kena tahu tanggungjawab you. That's the most important thing, because yang suffer nanti bukan you tau. Yang suffer nanti partner you, anak-anak you sampai dia besar. So fikirlah dulu sebelum nak kahwin. Jangan nak have fun je. You kahwin, niat kena betul lah macam tu. You kena tahu your responsibility ya. Baru you boleh kahwin ya. And yeah, Alhamdulillah masih hidup lagi tahun ni. Syukur sangat-sangat. Banyak lagi benda I nak pergi, banyak lagi benda I nak beli, banyak lagi benda I nak buat. And I believe I ada dekat sekarang, I ada dekat mana I ada sekarang ni because of my mom's punya doa. Without her, I wouldn't be dekat mana I sekarang. Walaupun we always argue, but that's normal. And yeah, apa yang I buat, apa yang I tengah buat, apa yang I akan buat, everything is for her. And I think Malaysia is not for me lah, sebab banyak luka kat sini. So apa yang I boleh cakap, I usaha untuk pergi travel as much as I can. And yeah, and adalah benda-benda lain yang I plan nak buat. Thank you to everyone that stay with me until now. I tak tahu you guys tengok ke tak my video, tapi ini apa yang I nak cakap je lah. For my friends, thank you sebab tak pernah bosan dengar cerita pasal crush I yang dah crush dah sekarang. Thank you sebab tak bosan lah dengar cerita I yang sama je, sebab I ni jenis orang yang overthinking. So I macam pelik lah apa salah I, kenapa orang buat I macam ni. Kalau ada salah, bagi tahulah, janganlah tinggalkan I macam tu je kan. Tapi Alhamdulillah, I am happy with my life right now. Apa yang I beli, apa yang I dapat, apa yang I ada, itulah Allah tahu kot. Maybe Allah tahulah yang I mampu manjakan diri I. Or maybe because dulu I dah terlalu spoilkan orang. So this time Allah bagi I masa untuk spoil diri I, you know. Itulah. I harap korang yang tengok ni doakan yang baik-baik, okay? Semoga doa tu berbalik kepada korang. Thank you guys for watching this video. I nak keluar pergi tengok movie. Hi guys, I'm back right now to 4:56, almost 5. Ya Allah, sedih sangat ya cerita Black Brother ni. Kalau korang belum tengok, pergilah tengok. Ya Allah, sedih sangat. Dia mostly pasal family lah. Ya Allah, the friendship, the bond between you and your sibling. Ya Allah, memang sedih. Korang boleh pergi tengok sekarang. Dia punya plot twist memang gila-gila. I enjoy it so much. Korang pergi tengok sekarang Black Brothers, sumpah best. Hi guys, so sementara tunggu orang, I bebel sikit. Pesanan hari ni, jangan lupa bahagiakan diri sendiri, okay? Baru boleh bahagiakan orang. Love yourself, happykan diri you. Buat apa yang you suka, buat apa yang you buat you happy, okay? Love yourself first before you love others. Remember that. Alright? Korang dengar budak kecil ni. Happy birthday Auntie Baby. I love you. Then only I love you. Okay, bye.